Aku dah dapat 3. Adik aku berapa ni? 1, 2, 3 juga. Okay korang, Assalamualaikum. Tengah mancing udang. Pukul berapa pagi? 1.41. Pukul 1.41. Ni anak jantan seorang dah dapat berapa udang? Adik aku buat sesuatu. Dah dapat berapa udang man? Ha? Cakap cepat. 2. Mana udangnya? Tengok tiga tu. Tak dalam tu pula. Dia tak bagi. Tak apa, jap kita tengok hasil kita pula. Ayo kau. Dah dapat hasil. Misi mencari jongkong. Ini seorang tengah rekod aku. Okay, korang siapa nak mancing kat JT Shadow Hunter, JT bapak aku, korang boleh korang tengok lah dekat bawah tu aku ada bagi nombor telefon, FB untuk korang contact. Memang dapat udang tu besar Aku buat benda macam ni. Adik aku hanyut duk. Aku tengah mancing tak sangka adik aku hanyut. Adik aku hanyut dalam bot. Rupanya terikat. Ipan dah dua mati dah man. Mati apa? Aku nak masuk ke mana ni? Tak ikan. Rekod lah sini. Wah, apa? Aku nak udang tapi dapat ikan. Dapat ikan ni gila ke duri? Aku tak nak. Itu ikan lundu kan? Duri. Cabut Iban. Ni namanya kau akan dapat ikan Ada besar. apa, Iban? Sini aku tahu. Jongkong lah Jom kau belah otak kau tu jenggo. Alah, jealous lah tu. Aku punya baju besar. Kau tengok aku punya ganas siut. Mana kau punya beg? Angkat sikit. Orang boleh lah. Mengena memancing. Aku dah kata kan, aku akan kalahkan kau. Angkat sikit dek. Nampak kau boleh takut. Nanti kau jerit-jerit. Tengah tengah bergaduh, aku dapat sesuatu. Aku tengah Aku dah dapat 3. Adik aku berapa ni? 1, 2, 3 juga. Seria. Aku buat kat sini. Apa yang mengamuk pula? Oh mancing. Mati corok. Torak ni pun nak ambil gambar Onjek biasa. Todak. Asal dia kepala dia. Ikan paus. Sauk todak. Ikan paus. Ni hasil kita Tapi air tengah naik. Oh mancing. Nyauk pula. Sauk apalah. Aduh, anak Safri ni. Tidur pula budak ni. Tidur.